Jom kita bongkar satu ancaman senyap yang sebenarnya ada dalam rumah kita sendiri. Soalan ni mungkin susah sikit, tapi kita memang kena tanya diri kita. Kan, kita bagi mereka skrin supaya kita dapat rehat sekejap. Tapi, apa sebenarnya harga yang perlu dibayar untuk ketenangan digital ni? Okey, kita tengok kesan fizikal dulu. Cahaya biru dari skrin tu bahaya. Ia boleh sebabkan rabun, ganggu tidur dan rosakkan retina seawal usia prasekolah lagi. Bukan setakat mata je. Cuba tengok cara mereka duduk. Asyik tunduk pandang skrin berjam-jam, lama-lama rosak tulang belakang. Inilah teknik. Sekarang, kita tengok kerosakan yang kita tak nampak dalam otak mereka. Otak mereka diprogram semula untuk nak benda yang cepat je, macam likes. Ini punca ketagihan. Satu lagi masalah dengan gadget, ia komunikasi sehala. Bila tak ada interaksi betul, perkembangan bahasa dan pertuturan mereka jadi terbantut. Dan benda ni merebak ke kehidupan sosial mereka. Jadi satu benda yang pelik. Nampak macam ni lah. Fizikalnya mereka ada bersama, tapi sebenarnya mereka berjauhan. Jadi, kemahiran sosial dan empati langsung tak dapat peluang untuk berkembang. Dan di sebalik skrin comel tu, ada bahaya yang jauh lebih gelap menanti. Kandungan tak ditapis, pembuli cyber dan pemangsa, semua bersembunyi di alam ayah. Kalau kita biarkan benda ni berterusan, apa akan jadi pada masa depan? Kita mungkin akan ada satu generasi yang tak pandai fikir sendiri, cuma ikut apa yang disuap. Tapi tak semestinya jadi macam ni. Kita masih ada pilihan. Bukan tentang hapuskan teknologi, tapi tentang kita ambil alih semula kawalan. Kuasa tu ada di tangan kita. Ini beberapa langkah mudah untuk kita mulakan. Beri mereka semula zaman kanak-kanak mereka. Masa berkualiti tu jauh lebih penting. Jadi, apa pilihan kita? Terpulang pada anda, tapi masanya untuk bertindak adalah sekarang.